Atau tak, apa beza antara soft narcissistic dan grandiose narcissistic? Dua-duanya sama, tapi cara mereka tunjuk perangai sebenarnya berbeza. Grandiose ni sangat yang obvious, loud, dia angkuh, dia rasa paling hebat, dia suka perhatian, suka brag, suka kontrol orang. Dia jenis jalan pun ego, cakap pun macam dia je lah betul dalam dunia ni. Itu memang mudah kita detect. Tapi yang paling susah, soft. Dia jauh lebih halus, dia tak nampak jahat, dia nampak macam fragile, sensitif, penuh luka. Dia akan guna simpati sebagai senjata dan suka selalu dia akan cakap, aku ni selalu kena aniaya orang. Orang tak pernah faham aku. Aku selalu dikenakan. Ayat ni buat korang rasa kesian, dari situ dah dia buat kawalan. Grandiose buat korang rasa takut. Soft narcissistic pula buatkan korang takut nak lukakan dia. Korang hati-hati bercakap dengan dia. Semua-semuanya ada pattern yang sama. Tak boleh terima salah, perlukan attention, dan akan twist cerita untuk lindungi ego mereka dan untuk kawal korang. So, kalau korang perlukan informasi dan perlukan bantuan, aku dah buat webinar percuma, klik link bio.